Tuan-tuan dan puan-puan, jangan tersilap adalah membezakan korban, sedekah daging dan juga akikah. Korban ini hanya boleh dilakukan pada 4 hari saja, 10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Selain daripada 4 hari tersebut, tidak boleh melakukan korban. Akikah terpulang tuan-tuan, sepanjang tahun bila-bila masa boleh kita laksanakan. Begitu juga dengan sedekah daging. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, niat juga berbeza dalam ketiga-tiga perkara tersebut. Korban diniatkan khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tuan-tuan hari raya Aidil Adha yang kita sambut. Akikah adalah kerana syukur dan juga rezeki cahaya mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan ibadah sedekah daging adalah mendekatkan diri kepada Allah. Cuma tuan-tuan, ia boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Jadi saya nak mengajak kepada semua dalam program bersama dengan Asnaf ini, kita ada tiga perkara tersebut. Kita ada korban, kemudian kita ada akikah, dalam masa sama kita ada sedekah daging. Saya berada di kandang kambing, Masya Allah, tabarakallah, yang mana kambing-kambing yang akan kami pilih untuk ibadah korban pada tahun 2025 ini. Ada kambing yang digunakan untuk ibadah korban, ada juga untuk digunakan sebahagian daripada akikah. Tapi kalau untuk sedekah daging, kami akan beli lembu. Jadi saya mengajak kepada semua, siapa yang masih lagi ada kesempatan, boleh menyertai satu bahagian untuk korban, satu bahagian juga untuk akikah, ataupun RM1 untuk sedekah daging. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada tim. Terima kasih kepada Oteh Farm kerana bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Tahun ini kita sasarkan 10,000 orang yang akan mendapat manfaat dengan korban yang akan kita lakukan bersama. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah sertai korban Asnaf bersama dengan kami.